Siapa yang hina siapa sekarang ni? Betul ke perbuatan Nora masuk dalam bilik Uzam macam tu? Nora terdesak lah tu. Dah sebelum Irina datang ni, diorang kan mesra je. Ini dah muncul perempuan tu. Uzam pula macam dah lupakan Nora yang banyak tolong dia masa dia stres dengan Aslin. Macam ni je lah, Masirah. Engkau tak payah nak masuk campur lagi dalam urusan Uzam. Dan pasal Nora tu, kau ingat aku tak tahu apa yang kau rancangkan? Rancangkan apa? Merepek apa you ni? Dah lah nak mandi lah. Dah. Aku dah fikir masak-masak. Kita berpisah je lah. Cukuplah. Apa ni? Cukuplah kita berlakon sebagai suami isteri sama. Pasal mutaah, nanti peguam aku akan uruskan. Tapi kenapa Zon? Takkanlah sebab I masuk campur urusan-urusan ataupun I tak menjalankan kewajipan I sebagai seorang isteri dengan baik. Tapi sebelum ni, you tak kisah langsung pun kan? Bukan pasal tu saja. Ini soal keserasian. Kita ni tak serasi. Aku cuba jadi suami yang baik untuk kau. Tapi aku tak mampu.